Keputusan pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST tidak seharusnya bergantung kepada faktor politik. Penangguhannya dilihat bakal membantutkan pembentukan Malaysia kepada negara maju kerana struktur pendapatan negara yang tidak sesuai berbanding negara maju yang lain. Menurut Dekan Pusat Pengajian Perakaunan Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Kamil Mat Idris, untuk meneruskan transformasi negara, ia sekurang-kurangnya memerlukan pendapatan negara tahunan sebanyak 700 bilion ringgit, jauh berbeza daripada apa yang diperolehi kini. Malah pelaksanaan GST yang bersifat kutipan daripada sumbernya dapat mengurangkan ketirisan dalam proses pengutipan cukai. Jadi kita tak tunggu-tunggu. Kerajaan akan kutip cukai on the spot, serta-merta, berbanding dengan cukai pendapatan. Cukai pendapatan kita perlu tunggu pendapatan dia dulu. Dari dalam proses kita menunggu pendapatan, dia dah belanja. Jadi di sinilah berlaku ketirisan. Mengenai cakap-cakap kononnya cukai ini akan membebankan rakyat, ia sama sekali tidak benar. Kerajaan juga telah memberi jaminan untuk tidak mengenakan GST kepada barang-barang asas. Sebaliknya, kepada barang-barang mewah yang pembelinya sememangnya bukan berpendapatan rendah. Namun, satu kajian khusus perlu dibuat supaya pendapatan dengan kaedah itu benar-benar disalurkan kepada pihak kerajaan dan tidak dimanipulasikan oleh peniaga dan orang tengah.